Ihsan, marilah makan sama-sama. Jangan marah ya. Uncle, ABCD satu. ये भी सी नहीं ये ले डोरियान ताना मुसेम ABC aja dong. Yelah. ABC satu. ओके Kenapa nasi ABC juga? Nggak apa-apa. ABC juga enak. Sedapnya. cepat makan ha Uncle mau tutup kedai mau tengok itu cerita Sarjan Hussein episod akhir Untung aku dapat makan sambaran. ayo ini semua siapa mau bayar bayar Buka TV. Hah? Mana? Cari apa tu? Nak tengok TV. Mana tempat pencik dia? Hah? Jumpa tak? Tak jumpa pun. Tak adalah. Jatuh kot. Cuba aku cari kat lantai. Tak adalah. Ni ha. Naga. Akak bagilah. Kalau sampai ambil Cerita lah. je dalam mula. Tak dapat ke? Nanti terlepas. Kesian. Yelah. Cakap dulu. Harus comel. Alah. Nak ke tak nak? Cakaplah cepat. Kak harus comel. Lagi. Kak harus comel. Kak comel. Nah. Yeay! Wifi dah lambat ni. Iko, kenapa kau lari? Tak ada pun. Cerita lain pula. Mestilah. Patutnya dah mula. Cuba cari lagi. Tukar. Maafkan. Cerita. Habis. Macam kau. Di mana ni? Tak ada. Cerita apa yang korang nak tengok sangat ni? Cerita Sarjan Hussein. Cerita kartun je kot. Kartun je. Ini cerita terakhir Sarjan Hussein. Sekarang ni tak ada. Betul. Dah tak tahu macam mana cerita tu habis. Semua ni akak punya pasal. Aku rasa kan TV dah tukar waktu tayangan. Ya, betul. Ya, Kak. Tak tukarlah, Mak Yel. Sama saja. Entah. Tersilap punya cerita. Ataupun episod akhir tu tak siap. Sebab diorang tak tahu macam mana nak tamatkan cerita tu. Ya, betul. Ataupun episod terakhir itu dah ada. Kalau macam tu, sambung je lah. Kenapa nak tamatkan? Betul. Geramnya. 2, 3, makan roti kaya. Hanya Sarjan Singh tahu jawapan. Kau tahu? Ya, Sarjan Singh juga tahu apa jadi itu episod terakhir. Jadi ceritalah. Macam mana kau tahu? Apa jadi ya? Ada dengar itu? Dengar? Kenapa? Saya tak dengar apa-apa. Cikgu sudah datang. Dah dapat cerita. Kelar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Ceritalah cepat. Apa yang berlaku? Cerita apa? Sarjan Hussein lah. Tadi kau kata tahu. Episod terakhir Sarjan Hussein 2 akan ditayangkan malam ini.
Semua orang jahat akan dihapuskan. You ke? Yes, tonight. Not to be missed. Marvelous, marvelous. Lala, balik. Buang masa aku. Dah mula. Prawira, pelindung galaksi. Sarjan Hussein, sentiasa di sisi. Kuat. Cakap. Sarjan, terhebat. Sarjan Hussein, jangan tukar. Nak tengok Sarjan Hussein. Nah, Cepat Upin. Kuat lagi. Sarjan Hussein mesti. Mestilah. Bukan Prawira. kerja rumah dah siap. Belum. Yang sekarang buat. Dah puas dapat tengok? Tak. Episod akhir ni bosan. Betul. Habis macam tu je. Sarjan Hussein tak lawan pun. Eloklah. Buat apa nak lawan-lawan? Kan bagus hidup aman damai. Kalau kita orang jadi Sarjan Hussein... Siapkan kerja rumah dulu. Lepas tu, beranganlah nak jadi apa pun. Kata nak jadi budak pandai. Alah, kak ni kacau lah. Sarjan terhebat. Sarjan Hussein. Yeay, aku menang! Belum lagi! Ya! Ambil! Mana boleh macam tu? Kau dah kalah! Mana ada? Oh, main ganas je! Tengok ni! Mana Aci? Yeay! Dah kalah! Sarjan Hussein takkan kalah! Dia akan hapuskan robot-robot telur tu! Jaga kau! Yalah tu! Betul-betul! Dah lah tu. Apa hal? Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Jumpa esok. Jangan lupa. Malam ni ada cerita baru ganti Sarjan Hussein. Yelah. Tengok. Esok main lagi jom. Boleh je. Kalau kau kalah, jangan marah pula. Pin. Apa dah jadi ni? Bantu aku. Ayo, siap. Kenapa macam ni? Aduh! Mana Aduh ni? Habis lagi ni. Ipin, buat apa tu? Ada nak apa ke? Dah tak ada warna. Apa dah jadi ni? Macam Ipin. Cepat
goreng ayam je. Korang ni. Upin, macam mana ni? Suara kau. Kenapa lain? Upin, rambut kau. Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan dunia Upin dan Ipin. Upin. Betul. Ish. Betul. Hati lain. Betul. 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 Baru betul. Ai, dah siap. Warna hijau ke warna biru? Rumah Opa mestilah hijau. Betul. Baiklah, warna hijau. Siap! Upin, kita kena selamatkan rambut kau sebelum ia hilang. Jom. Mari. Macam mana nak buat ni? Hei, salah lagi. Biarlah tak ada rambut. Ipin, cepatlah lukis. Sabarlah. Lukislah betul-betul. Yelah. Kali ni betul-betul. Saya suka. Biar aku lukis. Rambut kau dah kembali. Yeay! Susahnya. Macam mana nak habiskan cerita ni? Apa ni? Animasi terakhir? Menarik juga. Dah elok lah. Nasib baik kita berjaya selamatkan dunia Upin dan Ipin. Tapi, apa pengakhiran cerita ni? Nak dengar? Duduk. Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Nanti. Malam ni akan keluar episod pertama. Cerita Robot You dan I. Wah, macam menarik je. Tapi, mana korang tahu cerita ni? Sebab kita orang yang tu. Tak. Adalah. Mana boleh bagi tahu. Alah. Musim seterusnya, ada banyak lagi cerita-cerita kita orang yang menarik. Betul. Saksikan Upin dan Ipin setiap hari. Sebab apa?